kereta ni, Ford ni kita tengok dia punya handbrake dia. Sebelah dia tak makan. Bila kita tarik kabel dia tak function. So tengok boleh adjust, tak boleh adjust. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Cek dulu kaliper dia okey tu. Ni kereta ni biasa untuk kaliper ni kebanyakan macam ni lah. Kita cuba buat adjustment duduk belakang Sebab tarik dah tarik habis tadi, handbrake tak makan. Kita cuba buat adjustment dekat kaliper, dekat piston dia tengok. Kalau dia berjaya, alhamdulillah lah, dapatlah juga save bajet customer ni. Kalau tak boleh juga kaliper sebatang, sebiji. Sebiji sebelah je boleh jual, bukan macam tu sebiji. Sebelah lagi okey? Yang mana okey tak payah tukar. Mana jimat kita jimat? Bismillah. Okey. Yang mana kan? Okey, tengok try masuk backpack. Okey. Okey. Masuk. Okey. Mantap tu. Dah lama tak turun padang ni. Tolong buat kerja. Jom Okey, so part gaya ni, kaliper ni kita dapat adjust sikit. Kan, maknanya sebelum ni sebelah sana bila tarik handbrake dia grip. Sebelah sini dia tak grip. So kita hari ni kita cuba adjust. Kalau kereta macam ni macam wajar ke apa. Tapi kalau ada satu 1.6 dia kena modify sikit. Sebab dekat kaliper, dekat brake pad ni ada satu macam biji timbul ni. So jadi korang grand lah. Grand jadi piston tu korang adjust, keluarkan sikit. Supaya handbrake tu boleh function dengan baik. Kadang-kadang handbrake kenapa tinggi handbrake kan. So kadang-kadang adjust kat piston dia. Orang dah cakap dalam dah adjust lah. Tapi sebelah je makan lekat brake dia, handbrake dia lekat, tapi sebelah je tak lekat. So korang buat sini, adjustment pada piston dia. Ini cara mudah, cara yang paling safe. Tanpa perlu menukar apa-apa barang. InsyaAllah, benda ni insyaAllah berjaya. Kaliper dia buka, ada piston yang keluar tu korang boleh adjust. Keluarkan sikit, keluarkan piston. Jangan banyak, push sikit piston dia. Lepas tu pasang balik, tengok agak-agak dia menggigit tu pada disc dia. Okey lah tu. Selesai ya? Tak. Jimat kos. Abang boleh turun tangan, boleh dia lah. Oh my god! Kereta anda ada mengalami sebarang masalah? Segera hubungi kami di AKG Auto Works hari ini.